rasa penat sikit kot. Tidur lambat semalam. Kau sure kau penat je, tak ada benda lain jadi? Tak apa, biasa je ni. Okay lah kalau macam tu. Kenapa mata buka apa ni? Mungkin penat kot. Tak apa. Besok aku tengok. Rina, kenapa mata aku pedas sangat ni? Bella, aku rasa pelik dah. Aku rasa ni bukan sakit biasa lah. Jom kita pergi klinik. Aku rasa aku penat je. Tak ada masalah serius pun. Okey je sana, tak ada masalah apa semua ni. Aku tahu kau risau, tapi kau pernah dengar tak penyakit glukoma? Penyakit glukoma tu kalau tak dirawat dengan cepat boleh hilangkan penglihatan tau. Aku rasa better kau pergi check cepat-cepat. Kenapa aku sikit tak boleh nampak dengan kipas ni? Aku dah cuba fokus tapi belum makin teruk. Rina, apa jadi ni? Kenapa kau nampak macam panik je? Aku rasa kita kena buat sesuatu lah. Kau kena pergi check ni. Kalau delay lagi teruk nanti. Kalau nak aku ikut, aku okey je. Lina sebenarnya dah lama dah ada simptom ni, tapi itulah dia ignore je. So aku rasa sekarang dia memang dah kena pergi check. Seriously Lina, sekarang. Aku risau kalau makin serius. Aku dah takut jumpa doktor. Apa jadi kalau mata aku hilang penglihatan? Kenapa semua rasa jadi pelik ni? Kenapa dia kata aku cakap? Lina, kau okey ke? Lina. Pesakit ini disahkan menghidap glaukoma, penyakit yang merosakkan saraf optik akibat tekanan tinggi dalam mata. Penglihatan boleh hilang secara perlahan tanpa disedari dan kerosakan boleh jadi kekal tanpa rawatan awal. Aku ingat semuanya ni normal. Aku tak akan ambil dengan lagi. Lindungi penglihatan anda. Cegah glaukoma sebelum terlambat. Bayangkan hidup tanpa penglihatan. Jangan tunggu hingga terlambat.